jadi macam ni. Aduh. Ya. Awak nak kena review kah? Ni UM nak abang ni. Hari ni kita berada dekat kedai Irani Cafe, masakan Melayu asli yang terletak dekat Jalan Kangang Al-Ustaz, yang mana depan sikit pada Biro Bantuan Guaman. Lepas tu ada pokok-pokok kat sini. Jomlah kita tengok lauk-lauk dia apa ada. Orang duk beli dekat sini ni adalah ayam dia. Ayam dia besar-besar. Pack kat sini pun signature juga kat sini. Banyak orang panggil perkasam Temenung. Cuba tengok ni ayat asam dia, sedapnya ayat asam dia. Oh ya, ayat asam dia memang special. Kari kepala ikan, sayur labu. Baru RM12, tak sampai RM15 lagi guys. Tapi besar-besar. Yang tu you nak puji, memang padu be. Kat sini dah 20 tahun. Lama. Macam masakan orang dulu. Sedap ni dibuka tiap-tiap hari kecuali pada hari Khamis. Pada 8 pagi dia mula buka dah sehingga pukul 4.45. Lauk semua masak lebih kurang pukul 11. Okey? Okey, cuba komen siapa yang dah main makan dekat Irani Cafe ni. Cuba komen.